kes menyantuni gelandangan diteruskan dengan melawat sebuah keluarga. Dalam caukit tu ada seorang pemegang ijazah daripada universiti. Maksudnya dia ada degree, tapi dia duduk dekat situ. Sebab itulah kita pilih untuk melawat. Saya apa nama anak saya ni? Daripada Film Paradise. Ada barang-barang masakan lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik-baik. Terima kasih. Allah je balas jasa baik. Sumangandut juga. Ya, baik. Daripada Film Paradise. Saya bagi sponsor. So harap dapat membantu melakukan sikit beban lah. Alhamdulillah. Dengan Puan Nadia dengan anak-anak. Ya. Terima kasih banyak. Allah dia balas jasa baik. InsyaAllah. Untuk Puan Nadia ada perfume. Sebab saya dari Film Paradise, so kena bagi perfume juga. Sesampainya kami ada sedikit informasi lah. Informasi tu datang daripada gerak kerja jejak jalanan. Dia beritahu kes ni sedang ada masalah keluarga, malah keluarga dan juga adik-beradik kes sedang bergaduh-gaduh dekat situ. Kau buat kakak aku macam mana? Kau jaga rumah tangga macam mana? Saya buat mana ada? Aku tak dapat lah bro. Dah ni abang dia. Jangan nak duduk sini. Agak iya tu yang buat. Ibu tak tahu.